Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang konsep pembesaran dan pengecilan, tapi kami lebih fokuskan kepada pembesaran lah dalam lukisan dan kejuruteraan. So, skala membantu kita melihat saiz sebenar sesuatu objek melalui lukisan kejuruteraan. So, maksudnya kat sini adalah walaupun objek terlalu besar ataupun terlalu kecil, kita still boleh lukis dengan tepat menggunakan skala dan nisbah yang diberikan. So, next adalah video ini disediakan oleh ahli kumpulan kami, iaitu Muhammad Helmi, Muhammad Syahid dan juga saya, iaitu Ashikin. So, kami akan berkongsilah tentang konsep pembesaran, kaedah yang digunakan pakai, dan saya akan selitkan juga sedikit tentang pengecilan. Okay. So, untuk pengenalan, pembesaran dan pengecilan ni maksudnya adalah satu perubahan pada raja yang mengekalkan bentuk dan sudut yang sama tapi menghasilkan saiz yang berbeza. Maksudnya adalah based on the gambar raja, kita kekalkan bentuk dia yang sama, kita guna sudut yang sama, tapi result dia adalah perbezaan sama ada saiz yang besar ataupun kecil. So, kaedah yang digunakan pakai ada dua, iaitu nisbah sisi dan juga nisbah luas. So, saya akan terangkan tentang konsep nisbah. Setiap soalan akan keluar dalam bentuk macam ni, nisbah 3, nisbah 5, 5 nisbah 3, apa-apa number. Okay, nombor belakang ni kita panggil dia sebagai objek, iaitu nisbah ukuran pada rajah asal. So, dia adalah old version based on the gambar rajah yang diberikan. Yang depan ni adalah image, iaitu ukuran nisbah baru yang akan dilukis. So, dia adalah new version. So, kalau awak lihat kat sini, nombor 3 ni adalah lebih kecil daripada nombor belakang, iaitu nombor objek. Maksudnya adalah pengecilan. Kalau kita nampak kat bawah ni, 5 lebih besar daripada 3, maksudnya adalah pembesaran. Tak kisah nombor apa pun, tapi baca soalan, dia akan jumpa 3 nisbah 5, 4 nisbah 5, 8 nisbah 3. So, depan adalah new, belakang ni adalah old. Yang saya cakap tadi, dia ada dua kaedah, iaitu nisbah sisi dan juga nisbah luas. Untuk nisbah sisi ni, dia melibatkan perubahan panjang, lebar dan tinggi sesuatu objek ataupun rajah. Terusnya adalah nisbah luas. Konsep yang sama, tapi dia melibatkan perubahan keseluruhan luas permukaan objek. Okay, dia ada tambahan step. Okay. So, membezakan antara nisbah luas dan nisbah sisi adalah dia punya step dan konsep dia. Itu sahaja. Okay, seterusnya Muhammad Helmi akan menerangkan lebih lanjut lah tentang cara penggunaan ataupun cara step by step lagi detail dan cara untuk melukis nisbah sisi. Saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk membuat satu lukisan pembesaran nisbah sisi. Okay, sebelum kita mulakan melukis, kita kena ada peralatan asas je lah. Okay, saya menggunakan pensel 2H untuk garisan pembinaan, garisan 2B untuk garisan utama, pensel 2B untuk garisan utama, dan juga satu jangka lukis lah untuk kita buat nisbah nanti. Dan yang paling penting sekali, kita kena ada satu set square. So, set square ni akan digunakan untuk memindahkan garisan daripada satu nisbah ke nisbah yang lain. Okey, sebelum kita mulakan melukis, kita kena pandai untuk baca dia punya nisbah. Okey, nisbah yang saya bagi contoh, nisbah dia 3, 4 dan juga 4, 3. Okey, bila kita dapat dua nisbah macam begini kan, macam mana kita nak tentukan sama ada lukisan ni pembesaran ataupun pengecilan? Caranya mudah saja. Kita tengok dekat point nombor belakang ni. Okey, tengok kat nombor belakang ni. Okey, bila nombor belakang ni besar, bermaksud lukisan tu akan jadi kecil. Bila nombor belakang ni kecil, dia akan jadi besar. Okey, so itulah cara macam mana kita nak baca nisbah untuk lukisan pembesaran ni. Okey, kita tengok dekat lukisan yang dah diberi. Ada 4 poin, A, B, C dan D.
dan juga satu poin bulatan kita label dia sebagai E. Okay, sebelum mulakan lukisan pembesaran, kita kena tentukan dulu titik utama dia. So macam mana kita nak tentukan titik utama? Titik utama ni kita tentukan, kita boleh letak dekat poin A, boleh letak dekat poin B, C ataupun poin D. Okay, ini 4 poin ni kita boleh gunakan sebagai titik utama. Tetapi biasanya kebiasaannya kita akan pilih satu garisan yang mendatar lah. So dekat garisan mendatar ni either kita pilih titik B ataupun titik A. Untuk lukisan ni saya akan bagi contoh. Saya menggunakan titik A. So titik A ni adalah titik utama. Titik utama. Okay, daripada titik ini kita gunakan pensel 2H untuk membuat satu garisan pancaran. Okay, garisan pancaran ni maksud dia macam mana? Garisan pancaran ni daripada titik utama dia akan pergi melalui setiap titik yang ada ni. B, C, D serta titik E. Disebabkan kita nak lukis satu lukisan pembesaran, okay, kita hubungkan dia, panjangkan sikit. Contoh daripada titik A ni ke C, kita panjangkan dia sikit. Sebabnya kita nak besarkan dia. Kalau kita nak kecilkan, kita tak payah panjangkan lah. Kita ambil ngam-ngam sampai sini je. Contoh kita nak buat lukisan pengecilan, kita ambil sampai sini je line dia. Sebab apa? Lukisan dia, objek dia akan jadi kecil sampai ke dalam. Tetapi kita nak buat satu lukisan pembesaran, so kita kena lebihkan dia sikit. Lebihkan agak-agak lah. Okay, kalau tak cukup dia tambah. Kemudian dekat poin D pun sama. Kita tambah dia, tarik dia, lebihkan sampai atas. Okay, untuk bulatan juga. Bulatan ke, semi bulatan ke, yang mana ada poin, ada titik, kita perlu hubung dan sambungkan dia dengan titik utama. Okay, macam gini Ini saya panjangkan sikit lah. Okay, kemudian macam mana kita nak lukis garisan nisbah pula? Okay, saya tulis dulu. So, maaf, saya tulis dulu. Ini garisan pancaran. Garisan pancaran. Okay, daripada titik utama ni kita perlu lukis satu garisan nisbah. Garisan nisbah ni dia tak ada kena buat macam ni, kena buat macam tu, tak ada. Yang penting dia daripada titik utama kita tarik saja garisan dia. Panjang dia macam mana, angle dia macam mana, terpulang kita. Ikut kita punya macam mana lah kita nak decide. Okay, ini adalah garisan nisbah. Okay, kemudian daripada garisan nisbah ni kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Okey, kenapa kita bagi kepada 4 bahagian? Sebabnya dekat sini nisbah 4 kepada 3. Jika di sini nisbah dia adalah contoh 6 kepada 4, kita ambil value yang paling besar sekali. Maksudnya kena bagi kepada 6. Okey, so sekarang kita pilih value yang paling besar adalah 4. So, jangka lukis ni kita buka je macam mana kita nak. Nak buka besar boleh, buka kecil boleh. Beza dia, jika kita buka besar, garisan panjang lah sampai bawah. Okey. Bila kita buka kecil, dia kecil lah, tak jauh Okay, so saya buka besar macam ni je. Okay, tak besar mana. And then saya dah buat 4, bagikan kepada 4. Okay. 1, 2, 3 dan 4. Okay, sekarang saya label dulu. Label dulu 1, 2, 3, 4. Okay, so kita nak buat satu pembesaran. Bila kita nak buat satu lukisan pembesaran, kita refer balik kepada nombor yang belakang sekali. Okay, so nombor belakang adalah 3. So daripada setiap titik ni, B, C dan D ni kita tarik kepada nisbah ni. Okay, contoh dia macam ni. Sekarang saya punya nisbah adalah 4 kepada 3. So nak besarkan daripada titik 3 ni, kita pergi kepada titik B. Macam gini. Okey, tapi kalau dekat sini 4 kepada 2. Bermaksud ambil daripada titik 2 pergi kepada titik B dan titik seterusnya. Okey. So sekarang kita ikut soalan dia 4 kepada 3. Pergi kepada 3. Kemudian kita menggunakan jangka lukis ni. Okey, kita selarikan dia. Okey, daripada 3B selarikan dia pergi kepada 4. Dapat dekat sini. Sini adalah titik B prime. Okay, daripada sini dah dapatkan C prime macam mana? Okay, kita selarikan lagi ikut garisan ni, unjurkan dia. Okay, B ke C, kita letak macam ni. Okay, kemudian kita tarik kepada point B prime. Kita tarik dia. Okay, dapat sini adalah C prime. Okay, macam nak dapatkan point D? Pun menggunakan konsep yang sama juga. Alright, untuk saya buat ni. Nampak dia, kita selarikan dia macam ni. Okay, kemudian kita tarik dia. Bergerak pula.
Make sure jangan gerak-gerak lah, make sure kena accurate lah okay. Kalau dia gerak-gerak nanti tak dapat tepat. Kemudian kita tarik, dapatlah dekat sini D prime. Okay, so sekarang kita dah nampak basic object dia dah, basic shape dia. Satu ni B prime, C prime, D prime. A tetap A sebab apa? Dia adalah titik utama. So sekarang dekat dalam objek ni, dalam bentuk ni dia ada satu circle. Macam mana kita nak lukis bulatan? Okay, so bulatan ni pun akan jadi besar lah. Alright, so macam mana kita nak lukis? Daripada titik E ni, kita hubungkan saja ke mana-mana titik. Sama ada sama ada B, C atau E. So saya nak tarik ke titik D sebab dia yang paling dekat sekali lah. Okay, daripada titik E, kita tarik ke titik D. Okay, kemudian selarikan dia, sama konsep dia. DE, dia akan pergi kepada E prime dan juga D prime. So daripada D prime ni, okay, daripada titik D prime kita tarik dia. Dia akan dapat satu titik persilangan dekat sini. Okay, so ini adalah E prime. Okay, lepas tu macam mana kita nak dapatkan pula dia punya radius? Adakah guna jangka lukis ni? Okay, tak. Okay, cara nak dapatkan radius, kita tengok titik persilangan dekat sini. Okay, so saya nak pilih titik persilangan di atas. Titik persilangan ni konsep dia sama, boleh hubungkan dengan D, boleh hubungkan dengan C dan juga boleh hubungkan dengan B. Sekarang saya nak hubungkan dengan C. Tadi saya dah ambil D kan, sekarang saya nak letak kat C pula. Tapi kalau korang nak letak dekat D juga, boleh, masih boleh. Tak kisah mana-mana boleh. Okay, so tarik kepada C. C kat sini, kemudian kita selarikan lagi, sama konsep dia. Daripada C, okay, daripada sini, kita tarik dia, pergi kepada C prime, kemudian kita tarik satu garisan. Dapatlah intersection dia kat sini. So inilah radius dia, boleh dapat ini radius dia. So kemudian kita ambil kita punya jangka lukis. Jangka lukis yang kita pakai. Kita adjust sikit dia punya jangka lukis. Okay, kemudian kita letak kita punya ni jarum dia ni. Jarum dia ni kita letak dekat sini. Kita letak dekat dia punya titik baru ni. Okay. Lepas tu pensel ni kita panjangkan lah ikut saiz dia. Nampak macam tu. Dapat macam ni, nampak ni. Sorry, minta maaf, saya salah. Ni titik baru. Tak, titik baru ni Titik baru kita nampak. Daripada titik baru pensel dekat sini. So kita tekan kat sini. Okay, make sure kalau tekan ketat Dia tekan ketat pula, tekan kuat. Sebab apa, jangan kes dia lari-lari. So kita pusing. Nampak tu. Okay, pusing. Dapatlah bulatan dia. Okay, so bila kita dah dapat macam ini, saya pekatkan pakai pen B prime, C prime, D prime, ini E prime. Okay, kita sambungkan saja garisan dia. Pekatkan balik. Okay, pekatkan balik macam ni. So nampaklah dia punya pembesaran daripada nisbah 3 kepada nisbah 4. Okay, nampak? Clear So konsep dia senang saja bila kita buat pembesaran ni. First kita kena tahu macam mana nak baca dia punya nisbah. Kemudian kita mesti kena ada titik utama, okay? First nisbah, kemudian titik utama, kemudian garisan pancaran. Okay? Kemudian kita kena ada garisan nisbah. Garisan nisbah. Ini mesti kena ada. So akan ada 4 poin, 5 poin lah kena selarikan dengan ni. Okay, ni kita selarikan. Okay, BC. Okay, selarikan dengan B prime, C prime. Okay, ini ada titik langkah yang kelima. Bila kita selarikan, kita gabungkan sajalah. Sama konsep sama. Untuk buat bulatan pun konsep dia sama. Kita selarikan dengan daripada point prime, kita selarikan dengan point yang asal. Itulah langkah-langkah untuk memudahkan korang melukis satu lukisan pembesaran nisbah sisi. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan kesimpulan. Okey, apa yang saya dapat dalam kesimpulan ini? Yang pertama, sintesis konsep dan juga metodologi. Yang kedua, kepentingan nisbah sisi. Yang ketiga, aplikasi dalam dunia realiti. Dan yang terakhir, iaitu analisis geometri dan juga studi. Okey, kita pergi kepada sintesis konsep dan juga metodologi. Okey, secara keseluruhannya proses pembesaran sisi ini ia adalah mengikut nisbah dan ini bukanlah sekadar aktiviti melukis saja. Dan bukan sekadar aktiviti melukis semula objek ataupun latihan semata-mata. Malah ia merupakan satu latihan ketepatan geometri. Jadi melalui kaedah ini kita telah dapat membuktikan bahawa
penggunaan pusat pembesaran dan juga garisan pajaran adalah satu perkara yang penting. Okey, kita pergi kepada yang kedua berkenaan dengan kepentingan hubungan nisbah sisi. Okey, kita juga dapat merumuskan bahawa pemahaman terhadap nisbah sisi. Contohnya, di gambar rajah ini, kita tengok, saya bagi contoh 4 nisbah 3, ataupun 3 nisbah 2, ataupun 5 nisbah 3. Ia adalah satu di mana ia adalah satu maklumat yang penting untuk kita guna dalam teknik lukisan pembesaran ni. Okey, untuk kepentingan hubungan nisbah sisi ni kita ada dua perkara. Yang pertama, faktor skala. Dan yang kedua juga keselarian. Untuk aplikasi dalam dunia realiti. Okey. Dalam dunia realiti, dalam dalam lukisan pembesaran mengikut nisbah sisi ini, ia diguna pakai apabila kita bekerja di luar. Contoh, seni bina kejuruteraan. Okey. Seni bina kejuruteraan ini dapat digunakan supaya apa? Kita dapat menukar skala, plan, tapak ataupun juga reka bentuk komponen sebuah mesin tersebutlah, daripada lukisan lakaran kepada saiz benar ataupun juga saiz prototype. Okey, yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan analisis geometri dan sudut. Okey, satu perkara penting yang kami dapat simpulkan daripada latihan ini yang satu-satunya adalah kekalan sudut. Itu kita kekalkan sudut itu. Okey. Untuk pengetahuan, walaupun panjang sisi ini berubah, walaupun sisi panjang ini berubah mengikut nisbah yang diberikan, saiz sudut di antara dua sisi kekal sama. Dan ini membuktikan bahawa pembesaran sisi hanya mengubah saiz, tetapi ia mengekalkan rupa bentuk yang asal, itu geometri secara mutlak lah. Okey, jadi tanpa kekalan ini ataupun kita tidak mengikuti peraturan dalam konsep lukisan pembesaran ini, maka objek tersebut akan berubah bentuk dan tidak lagi dianggap sebagai imej yang serupa. Jadi itu sahaja daripada kami berkenaan dengan lukisan pembesaran mengikut nisbah sisi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.